Okay dah. Kasih kita dah nampak ke Rul? Mute ke tak mute Rul? Boleh. Kita mute tu. Sorry, kita mute kejap Bukan kat komen, maksudnya dekat ni. Dekat tu tak Mute tu. Sorry, kita mute kejap Bukan kat komen, maksudnya dekat ni. Tapi macam tu korang ada stiker-stiker tu bestnya. boleh buat habis lah. Stiker boleh buat Bella. Rol, kat studio live lah. Ha? Dia pakai studio live. Template tu. Bella nak stiker apa? Fazak punya stiker. Fazak punya stiker. Stiker dia kalau dia share Bella. Penjara apa tadi dia tulis? Dia penjara untuk Stiker dia kalau dia share Bella. penjara apa tadi dia tulis? Alah, hai YB. YB kasut ready nak lari je Penjara apa? Apa hal lah. Apa hal lari terus. Kasut ready nak lari. Dia mungkin tak suka bawa banyak kasut. Dia tak suka bawa banyak kasut Mungkin. Sebab saya pun rasa macam ni kasut tu. Tak suka bawa banyak kasut. Dia tak suka bawa banyak kasut Mungkin. Baby kau travel dengan kita. Tak suka bawa banyak kasut. Siapa? Kita lah kalau kasut kan. Oh, dia pasang tak? Oh, ilah. Itu aku Saya cakap. cuba bawa dia shopping kasut. Serius macam masuk korang ni gila kasut. Dia jenis apa-apa kasut ada. Dia pakai yang sama je. Bagus. Tapi bagus lah bila macam berkawan dengan YB ni jadi orang yang jimat. Kan? Kalau tidak nak beli bila nak pergi beli tu? US 12. Saya US 12. Yes, Bella. Bukan. My shoes. Ni sebahagian tau. Sebahagian. Tu Nabil lagi. Aku saya berhenti dah. Tapi ni dulu lah. Sekarang tak ada dah. Lebih kurang juga. Tak ada mana dulu sekarang. Lebih kurang Ya juga. Allah, bila ingat balik 12 besar. Bila ingat balik jadi rugi kan. ingat Beli balik emas lah. sebab- Baik beli ni. sebab dia rosak. Ya. Sebab bila kita tak pakai dia hancur. Dia hancur. Ya Allah. Kita lah pakai kasut yang sama je. Kepelik kan? Kan? Selesa. Beli tu nak. Tapi ya Allah. Pakai. Hai. Betul kadang-kadang dia rasa alamak ni baru lagi ni. Siap tu. Jom kita cek komen je. Nama-nama Nami, Radin dan juga Bella Astila dibawakan oleh Salcom Digi. Membara selalu dengan kelajuan 5G terhebat stream sepanjang hari dengan Salcom Digi. Prepaid 5G inilah semangat nombor 1. Okey, khususnya kepada kaum hawa lah. Ya. Gadis-gadis, wanita-wanita, korang happy tak bila pasangan korang luahkan rasa sayang dekat public? Ini rentetan cerita daripada satu video malam tahun baru. Di atas tu pentas ada Jacqueline Victor, ada YB Syed Saddiq, ada Bella Astila. My family, your family. The time will come. That's right. Macam Bella setujulah. Bella rasa benda tu sangat sweet dan perlu maksudnya kalau love tu dia kena show. Macam Bella tak ada cakap ini keperluan. Dan Bella pula bukan orang yang memaksa-maksa. Okay. So kalau nak buat okay, happy alhamdulillah. Tak buat pun Okay je. Tapi kalau tak ada kita macam sebagai merajuk lelaki, ke. aku rasa Nabil dengan Nami pun setuju bila melihat situasi tersebut. YB dia happy. Dia sweet lah. Bagi kami dia satu ujian lah yang akan mendatang. Apa dia? Sebab bila isteri-isteri tengok dia macam Oh, dah tak benchmark. dia letak benchmark. YB elok je buat announcement, you tak ada ke? Dan cakap apa-apa. nasib baik YB tak angkat call tadi Dan macam aku Radin, aku dari side aku merasa YB dia excited waktu tu. Sebab pada asalnya soalan yang diajukan. Tapi bila dia masukkan berkenaan dengan topik tu, laki dah excited. Kau faham lah Bil. Yang tu faham. Tapi lagi satu kat sini YB dia menenangkan Bella lah. Okay. Sebab orang perempuan ni ada insecurity dia. Bila YB buat satu announcement yang macam ni, so gadis-gadis Soft lock. Dia soft lock. Dia dah letak deposit. Tu cerita Tapi dia. by mouth lah. Tapi mulut lah, verbal lah. Dia dah letak deposit sekali dengan dah hantar dokumen untuk loan. Maknanya verbally dia kata dia dah cop. So mana-mana ada lelaki yang nak try tu back off lah. Kalau mana-mana perempuan yang nak try YB pun Bella pun dah cakap Okay, masing-masing dah letak deposit. Boleh relax lah. Tunggu loan approve je. Okay, ini antara perkongsian dan komen-komen di social media sebenarnya Nami. Antaranya kita ada nak_Izan742. Dia kata happy dengar. Dia tak ada komen tapi dia bagi happy dengar. Okay, yang lain Sancela. Okay. Can't wait. Moga dipermudah